seorang ustaz Maulana, saya lupa apa nama dia, dia sharing lah tentang Dai Said kan, baru ni ada dipenjarakan tu lah. Jadi dia menceritakan tentang kenapa kita masih nak sebut tentang dosa orang. Kadang-kadang caci makinya boleh jadi dia dah bertaubat dan Allah terima pun taubatnya. Sebab benda tu dah lama berlaku kan. Boleh jadilah, mudah-mudahan. Dan hukuman yang diterima, apa yang Maulana tu kata lah, hukuman yang diterima itu adalah hukuman yang wajar untuk dia, dan itu juga merupakan satu bentuk hukuman yang patut dia terima kan. Jadi boleh jadi dia telah taubat. Dan Maulana juga menyampaikan satu hadis yang dia kata, barang siapa yang menghina dosa orang lain sedangkan dia dah bertaubat berdosa itu, maka Allah takkan bagi dia meninggal sehingga orang yang mengutuk tadi tu dia pun akan buat benda tu. Dia pun akan buat benda tu. Lama dulu dengar hadis ni, tapi yalah, bila dah lama tak baca kan. Tapi bila dengar balik Allah Akbar. Kadang-kadang kita ni, dan dulu kita ada sebut juga dalam hadis-hadis yang lain, iaitu memanggil, mencaci maki sesama saudara Muslim dengan panggilan-panggilan yang jijik dan kotor. Mungkin dia buat satu dosa tu, dan mungkin juga tidak. Kan? Mungkin juga tidak. Sesiapa pun kan, boleh jadi berlaku, boleh jadi tak berlaku, boleh jadi fitnah. Tapi sikap kita sebagai seorang Muslim, berdasarkan hadis yang kita baca juga pada siang lepas, ialah mencaci seorang Muslim adalah kefasikan. Fasik ni kira besar juga di sisi Allah. Fasik ni apa? Dia buat dosa, dihimpun dosa banyak, maka dia jadilah orang yang fasik. Dan memerangi pula isytiharkan perang sesama Muslim. Bila kita tanya, kenapa nak kena perang? Sebab kami NGO ni, kamu NGO tu. Kan? Sebab NGO lah tadi. Kalau politik, kami parti ni, kamu parti tu. Ingatkan dia nak mempertahankan sesuatu kan. Macam Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, sebelum tu di Taif, dipukul, dibaling batu, Nabi SAW mempertahankan dakwah yang dia buat. Itu boleh lah. Tapi ni kadang-kadang gaduh sebab apa? Di tempat kerja, orang tu keluar awal, orang ni balik lambat. Orang tu dia buat ni, orang tu buat tu, Allahu Akbar. Dalam kalangan adik-beradik pun berlaku juga. Maka sehingga menyebabkan berlakunya memerangi. Maka kedua-dua ini merupakan larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak mencaci seorang Muslim, apatah lagi memanggil dengan panggilan yang tak baik. Hanya kerana Allah tutup aib kita satu saat sebelum dibongkarkan aib orang lain, dibuka aib orang lain, janganlah kita ambil kesempatan. Kan? Padahal banyak aib kita disembunyikan. Jadi kita ambil kesempatan pula, share, memalukan, menghina. Setiap orang ada kesilapan yang dibuat. Cumanya yang terbongkar awal dengan terbongkar lambat je. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah rahmati orang-orang yang telah buat dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah SWT. Kan? Dia bertaubat dengan sesungguh-sungguh. Dan kita pula sepatutnya doa kita tu, ya Allah, jauhkan aku daripada perkara begini. Kan? Dan jauhkan aku juga daripada segala bentuk maksiat. Ini patut kita doa. Bila melihat orang lain diuji, kita barangkali belum
terkena, kan? Na'udzubillah min zalik. Ini sebagai contoh, tuan-tuan. Maka Nabi sabda, mencaci maki orang Muslim adalah kefasikan dan memerangi mereka adalah kufur. Kufur ni kira dosa yang besar. Memerangi sama Muslim. Gaduh JK masjid dengan JK masjid. Orang masjid dengan orang kampung, orang taman. Gaduh. Na'udzubillah min zalik. Ini sebagai contoh. Hadis yang baru kita nak belajar ataupun kita nak berbincang pada hari ini ialah hadis ke-46. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi lailatul qadr. Fatalaha rajulani min al-muslimin faqala inni kharajtu li akhbirakum bi lailatul qadr. وإنه تلاها فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في 7 و9 و5. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW keluar untuk mengkhabarkan tentang malam Lailatul Qadar, tentang tarikh sebenar itu Qadar. Lalu dua orang daripada kaum muslimin bertengkar. Maka Nabi berkata, sesungguhnya aku keluar untuk mengkhabarkan kepada kamu tentang Lailatul Qadar. Namun ada si fulan dan si fulan bertengkar sehingga terangkatlah khabar tersebut. Nabi nak keluar, nak maklumkan, okey, malam ni insya-Allah Lailatul Qadar, mungkinlah kan. Tapi bila Nabi keluar tengok bergaduh. Jadi khabar tu terangkat. Dan semoga itu lebih baik bagi kamu. Maka Nabi pun sabda, carilah kamu malam tersebut pada malam-malam terakhir, iaitu malam ke-7, ke-9 dan ke-5. Hadis ni melibatkan usaha bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar. Nah, sesuailah kita pun nak dekat Ramadan. Lebih kurang sebulan, tuan-tuan, tak jauh dah. Dan ia juga menekankan tentang kepentingan menjaga keharmonian hubungan sama Muslim dan mengelakkan pertengkaran atau perselisihan yang boleh membawa kepada hilangnya kebaikan atau rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini rahmat Allah hilang hanya kerana kita bertingkah, kita bergaduh. Dan umat Islam digalakkan untuk memperbanyakkan ibadah, doa dan munajat pada malam-malam tersebut dengan harapan mendapat keistimewaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Saya tak nak cerita panjang berkaitan dengan Ramadan. Saya yakin akan ada ustaz-ustaz menjemput ataupun dah dijemput untuk menceritakan tentang Ramadan ataupun Lailatul Qadar. Tapi alang-alang dah ada berkaitan dengan Lailatul Qadar, kita sebut sikit je lah berkaitan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni Allah diturunkan pada malam yang Allah nak, dan disebutkan khususnya pada 10 malam akhir dan pada malam-malam ganjil. Pun begitu, ada juga riwayat yang turun juga pada malam 24. Kan? Jadi kalau nak pulun 10 hari lah. Kan? Hanya semata-mata dengan ganjil pun boleh juga. Tapi kita tak tahu bilakah masanya, waktunya yang Allah nak berikan. Lailatul Qadar ni Allah turunkan untuk semua. Bagi pencari. Pencari itu bukan dia pergi, dia tengok malam ni dah setenang, sayang, rasa tenang sikit lah, jom kita tengok dekat luar. Dia pergi tengok luar, tengok langit. Oh, ni Lailatul Qadar kot. Kan? Orang suruh ibadah. Ataupun dulu kan, orang dulu dia kata pergi masuk hutan tengok, kalau pokok-pokok sujud, maksudnya dia dah tu. Kan? Pokok-pokok tak payah sujud, mereka sentiasa bertasbih.
Mereka sentiasa bertasbih. Makhluk-makhluk ni sentiasa bertasbih. Jadi tak perlu dia sujud. Sekali kebetulan dia masuk sesat dekat mana, dia tengok, abang, saya yang nampak tadi ni ada pokok sujud. Padahal besok tengok, rupanya pokok tu membengkok ni tu. Kan? Jadi dia tak ada istilah ada berlakunya sesuatu pada sebelum Lailatul Qadar, yang ada dalam hadis selepas Lailatul Qadar. Nabi sabda tentang apabila telah berlaku Lailatul Qadar, siangnya apabila matahari terbit, rasa nyaman, rasa tenang, cahayanya bersinar yang agak berbeza sedikit. Selepas ada, sebelum tak ada. Lagi dulu ada juga yang cerita tentang malam Lailatul Qadar ni malam yang sejuk. Jadi dia kata cuba pergi tengok sungai mana jadi ais. Susah tuan nak nilai macam tu. Kan? Saya duduk rasa dah lama dah dekat dengan Sungai Kelang. Tak pernah jadi ais. Kan? Semakin keruh ada. Tapi jadi ais tak ada. Jadi Lailatul Qadar ni bukan dicari dengan tanda-tanda yang begitu, tetapi dia akan datang pada 10 malam akhir. Itu pasti. Itu pasti. Maka apa kita akan buat? 10 malam akhir, bermula malam 21 tu, sehingga malam akhir, berusahalah kita melipat gandakan ibadah. Nabi SAW bila masuk 10 malam akhir, dia akan ketatkan lagi kainnya. Ketatkan lagi kainnya, maksudnya dia akan kuatkan lagi ibadah. Lagi banyak salat. Kita pulun depan ni 15 awal, 15 akhir hit dah pancit. Kan? Tu masjid pun malam pertama penuh, kalah Jumaat. Tapi bila dah masuk 10 malam akhir, hilang pula. Kita bimbang tuan-tuan, kita terkena satu sumpahan. Sumpahan apa tuan-tuan? Dalam hadis Nabi SAW sebut, man hurima khairaha faqad hurim. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurim. Padanya ada satu malam yang lebih baik berseribu bulan, tetapi siapa yang dihalang oleh Allah untuk terima malam tersebut pasti akan terhalang. Sebab tu kita tengok 10 malam akhir orang makin kurang. Kan? Orang dah sibuk nak mengetupat lah, mengumpat lah. Kan? Malam akhir ni lagi dekat, nak dekat puas apa raya, lagi kuat lagi, hilang semangat ibadah. Jadi jangan sampai kita terkena lah daripada hadis tu. Maka kita berusaha bersama-sama, dan juga apa sahaja bentuk ibadah, apa sahaja bentuk ibadah yang boleh dibuat, maka buatlah tuan-tuan pada hari itu. Sebab dijanjikan 1000 bulan pun bukan mesti solat. Apa sahaja bentuk ibadah. Sebab kalau dikhususkan hanya untuk solat, kesian orang-orang yang cuti. Period. Kan? Jadi kebaikan pada malam itu bukan diturunkan hanya untuk orang-orang ustaz, para mufti dan sebagainya, tetapi Allah turunkan kepada semua yang mencari. Mencari itu maksud macam mana? Dia menghidupkan malam. Mungkin tuan-tuan, misal kata malam tu tuan-tuan, setiap malam tuan-tuan nak hantar bantuan online, contoh kan? Ataupun kita kenal kejiranan masyarakat, adik-beradik kita ke yang mungkin susah, jadi malam tu kita jadi, dalam hadis Nabi sebut kana ajwadan nas, Nabi bila masuk ke malam akhir tu lagi kuat lagi dia bersedekah. Kan? Jadi malam tu kita pun masak banyak, buat sahur orang ke, ataupun bagi siapa-siapa perkampungan, gelandangan contohnya. Apa-apalah tuan-tuan kebaikan yang boleh kita buat. Katalah tuan-tuan sedekah RM100 semalam. Satu malam 100, semalam 100. Kenalah salah satu malam, maka dapat pahala sedekah RM100 selama 1000 bulan. Kena pula malam tu tarawihnya 20 rakaat, 23 rakaat, dapat pahala
23 rakaat tu selama 1000 bulan. Kena pula waktu tu apa lagi? Buat baik pula kan. Waktu tu tiba-tiba jadi orang yang sangat pengasih dengan pasangannya, anak-anaknya, belanja dan macam-macam lah, apa-apalah kebaikan-kebaikan kan. Malam tu juga tolong orang, katakan kena pula terkena salah satu malam, maka dapatlah kita pahala 1000 bulan gandaannya. Bagi orang yang mengharap, sebabnya dalam hadis yang disebut yang mengharap. Kalau tak mengharap tu macam mana? Dia pun tak tahu malam tu qadar ke tak ada ke, yang penting Ramadan cepat habis. Kan? Tapi ni yang mengharap. Hatta puasa sekalipun. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa yang puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, baru dia akan dapat dihapuskan dosa setahun yang lalu. Dengan penuh pengharapan, dia nak benda tu. Bukan sekadar masuk puasa, buka, masuk sahur, jalan tentu je. Jangan sampai keadaan begitu berlalu begitu sahaja. Maka hendaklah kita berhati-hati dalam Ramadan. Kita minta kepada Allah SWT dikurniakan. Dan tertarik juga saya tuan-tuan dengan satu lagi hadis. Kebetulan tuan-tuan dah teringat, cerita je lah. Hadis berkaitan dengan Ramadan juga, ada kaitannya. Satu hari ada dua orang ni bukan Islam, dia jumpa dengan satu orang sahabat. Dia masuk Islam. Dua-dua ni masuk Islam. Saya lupa nama sahabat. Jadi selepas dia masuk Islam, salah seorang daripada mereka ni, dua orang ni, dia kesungguhan dia dalam nak menyertai peperangan sangat-sangat sungguh. Yang seorang lagi biasa-biasa je. Kan? Dia rasa tak apalah, kau pergi-pergi lah. Aku nak ni, aku nak tu apa semua. Jadi kawan ni menyertai peperangan. Di awal keislaman dia, kemudian meninggal. Syahid. Kawan seorang lagi ni pula meninggal selepas tahun. Sahabat yang mengislamkan dua-dua ni, dia mimpi pada satu malam yang mana apabila dua-dua ni sedang melangkah kaki ke syurga, sahabat yang meninggal bukan dalam peperangan, yang bukan syahid tu, dia masuk lebih awal dari syurga. Yang kawan syahid ni masuk lambat. Ikut logik kita, siapa patut lagi awal? Yang syahid lah. Saya tanya banyak tempat, semua kata, Ustaz, mesti dah syahid sebab dia pahala yang besar. Tak nafikan tuan-tuan, memang pahala mati syahid besar. Besok paginya dia pergi mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mimpi ini dan ini. Aku nak tahu apa status ni. Kan? Maka Nabi kata, adapun orang yang mati syahid tadi ni, umur dia dah terhenti dah untuk buat kebaikan lagi. Dia dah meninggal awal kan, jadi terhenti kebaikan. Tapi adalah pahala dia sebab dia syahid. Cuma dia dah terhenti awal. Adapun yang seorang lagi ni, apabila Allah lanjutkan usia dia dalam setahun tu, dia buat macam-macam kebaikan sehingga dia sempat satu lagi Ramadan. Ini nak kaitkan dengan Ramadan. Maka campur kebaikan dia, campur pula berkaitan dengan Ramadan yang dia dah lalui, maka ada ganjaran yang besar di situ. Maka kerana itu kebaikan dia telah mendahului daripada orang yang mati syahid tadi, lalu dimasukkan ke syurga dengan awal. Saya terbaca hadis ni sebab baru ni YB Sani Hamzah dia jemput saya ceramah dekat untuk warga emas. Jadi dia kata, Ustaz bagi semangat sikit Ustaz, ni Ramadan nak masuk. Jadi saya jumpa lah hadis tu, saya baca. Jadi saya pun cerita. Ada ibu-ibu, ayah-ayah yang dia kata, Ustaz, kita orang ni dah lalui usia muda, kemudian banyak dah yang ditinggal, itu dan ini, macam-macam dia cakap. Saya baca hadis ni, saya kata, antara ibu-ibu, ayah-ayah depan saya yang umur dah 60-70, yang saya baru 30.
Ibu-ibu, ayah-ayah dah lalui 70 Ramadan, saya baru 30. Kan? Mana tahu ada kebaikan-kebaikan yang pernah dibuat dalam bulan Ramadan. Saya cerita pasal hadir ni, nangis-nangis saya kata. Ya ke Ustaz, ya. Saya pun belum tentu lagi mati syahid ke mati apa. Tapi ibu-ibu, ayah-ayah dah lalui 70 kali Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan yang akan datang ni, tak lama lah, lebih kurang sebulan. Dan tuan-tuan, kita manfaatkan sepenuhnya Ramadan, seolah kita pulun. Habis Ramadan ni macam seolah kita takkan ada dah. Jadi pulunlah sebaik-baiknya. Sahabat-sahabat Nabi SAW 6 bulan sebelum masuk. Kita 3 bulan nak masuk, baru mula baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ni, baligh Ramadan. Sahabat ni 6 bulan sebelum dah sedia. Dia dengar Ramadan nak masuk ni, kekuatan dia, semangat dia, dia dah mula banyakkan puasa. Ni Rajab dah habis dah ni, dah masuk Sya'ban. Kita belum lagi puasa-puasa sunat ni. Kan contohnya. Kita belum lagi mulakan giat baca Quran. Giat apa lagi? Giat bersedekah. Kan semua tunggu Ramadan. Nanti bila masuk Ramadan, habis Ramadan hilang semua segala-galanya. Tak nak macam tu. Kan? Jadi macam ni kita buat, sahabat ni 6 bulan sebelum masuk dah minta dah. Dah doa. Hatta ada hadis Nabi doa, Allahumma sallimni Ramadan wa sallim Ramadan li. Ya Allah, sampaikan aku dalam Ramadan dan sampaikan Ramadan padaku, dan berikan kebaikan pada bulan tersebut. Nabi dah baca awal ni. Tak apalah tuan-tuan, masih ada masa, kita pun teruskan baca. Kita minta pada Allah SWT agar kita dapat masuk dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Walaupun katalah tuan-tuan dapat masuk sehari pun, itu pun dah besar. Sebab itu bulan yang penuh dengan rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita stop takat tu berkaitan dengan Ramadan. Nanti tuan-tuan boleh dengar daripada guru-guru lain berkaitan dengan Ramadan. Maka daripada hadis tadi ni kita belajar yang pertama ialah pentingnya menjaga lisan dan mengelakkan pertengkaran, kerana ia boleh menghalang rahmat Allah dan boleh juga menghalang petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa begitu tuan-tuan? Sebab bila manusia dah mula hasad, dah mula bertengkar, dia akan kedepankan kebenaran ke, ataupun dia akan mendepankan emosi. Kan? Katalah kita dengan pasangan kan, biasalah berselisih tu benda yang normal dalam rumah tangga. Tapi bila tengah selisih, biasanya kita ke pasangan ke nak mendepankan kebenaran ke, atau masing-masing nak mempertahankan ego masing-masing? Kan? Itu yang biasa berlaku. Mempertahankan emosi, egonya. Maka akhirnya hilanglah keberkatan. Kalau sekadar tu saja tak apa. Tu saya suka Pak Arab. Kalau aksiden diorang langgar, bergaduh dekat situ, bukan bergaduh tangan, bergaduh selalu ala Nabi, selawat, dah habis settle. Wah, kalau kita tak ada, sebahagiannya pergi sihir lah, pergi macam-macam ni dibuatnya. Na'udzubillah min zalik. Maka kadang-kadang rahmat Allah tu nak turun, tapi disebabkan pertelingkahan yang kita buat atau pertengkaran, kadang-kadang sama Muslim. Kadang-kadang dalam masjid ni, rumah Allah pun bergaduh juga. Maka elakkanlah. Dan seterusnya ialah kasih sayang dan persaudaraan, iaitu kejadian ini secara tidak langsung mengingatkan umat Islam tentang peri pentingnya menjaga ukhuwah persaudaraan dan mengutamakan kedamaian dalam masyarakat. Jadi Nabi bila nak bagi tahu tentang Lailatul Qadar, dah berlaku pertengkaran, lalu Allah angkat semula waktu yang sebenar. Maka Nabi pun kata, nah tak apalah, kita carilah pada hari 7, 27, 29, 25 dan sebagainya. Baik. Hadis yang seterusnya ialah hadis pertanyaan Jibril kepada Nabi SAW
tentang iman, Islam dan ihsan. Hadis ni ada pelbagai version. Sebab sahabat meriwayatkan berbeza-beza ataupun dia mendengar di tempat yang lain. Yang ni hadis biasa dikenali, didengar ataupun kita dengar daripada Umar. Kalau dalam hadis 40, hadis yang kedua kita dengar daripada Umar. Tapi hadis yang kita belajar pada hari ini ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barizan yauma linnas. Dia panjang tuan-tuan. Saya baca maksud dia. Abu Hurairah menceritakan bahawa Nabi SAW keluar pada satu hari untuk bersama dengan masyarakat. Tiba-tiba datanglah kepada Nabi seorang lelaki dan dia bertanya terus, apakah itu iman? Kalau dalam hadis 40, dia tanya Islam dulu. Dalam ni dia tanya iman tu apa? Maka Nabi pun menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, hari pertemuannya iaitu hari akhirat, Rasul-Rasulnya, dan engkau beriman akan adanya hari kebangkitan. Lalu lelaki itu bertanya lagi, apakah itu Islam? Maka Nabi pun menjawab, Islam adalah engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya, mendirikan salat, menunaikan zakat yang wajib, iaitu zakatlah, dan melakukan puasa pada bulan Ramadan. Kemudian dia bertanya lagi, apakah itu ihsan? Ihsan ialah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Dia bertanya lagi, bilakah terjadinya kiamat? Maka Nabi menjawab, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu mengetahui dari yang bertanya. Dan aku memberi tahukan mengenai tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Jika seorang hamba sahaya, iaitu perempuan, melahirkan tuan, iaitu apabila hamba perempuan melahirkan tuan atau melahirkan seorang anak daripada hasil kebersamaan tuan dia tadi, bapa dia ataupun laki tu dengan hamba perempuan bersama, kemudian lahir anak itu. Itu maksudnya. Maka kalau berlaku balik yang tu, maksudnya kiamat dah dekat. Pun para ulama ada juga yang memberikan pandangan yang kedua. Boleh jadi juga maksudnya ialah kalau dalam hadis hadis 40 tu, antalida amatu rabbataha, ibu yang melahirkan tuan. Maksudnya hari ni anak-anak jadi bos. Dia mengarahkan ibu dia. Mak ambil tu, mak buat ni, kau buat tu, mak buat ni. Dia pula yang jadi bos kat rumah kan. Mak jadi seperti hamba pula. Maka boleh jadi kemungkinan kedua-dua ni. Wallahu alam, kita tunggu je lah pada tanda-tanda kiamat yang sebenar. Yang mana satukah. Tapi yang pasti, yang kedua tu dah berlangsung. Kan, dah terjadi sekarang kan. Anak-anak abaikan ibu-ibunya seolah-olah jadi hamba, tidak dihiraukan, dibiarkan. Saya baru balik tuan-tuan pagi tadi ceramah di Uluyam untuk warga emas bawah Lembaga Zakat Selangor. Diorang duduk jalan kebun tapi ada renovation, jadi dipindahkan sementara. Yalah pergi dengar cerita-cerita diorang kan, ditinggalkan anak apa semua kan. Sedih. Dengar pun sedih. Tapi dia orang happy. Saya yang dengar, saya pun nak sedih. Kan, dia orang happy. Dan ialah bila cerita tentang Isra Mi'raj, saya pun berikan semangat. Semangat kepada mereka. Saya kata, kita ni masih ibu ayah kepada anak-anak. Biarlah anak-anak buat apa pun kat kita, tapi jangan pernah putus doa ibu bapa. Saya cerita tentang benda yang paling rugi dalam hidup saya, tuan-tuan. Saya cerita dekat depan sekolah Metodis lelaki SMK di Kelang. Cerita pasal kematian Abu Talib, Khadijah. Saya pun cerita kat mereka. Adik-adik nak tahu tak?
benda yang paling rugi dalam hidup ustaz sekarang ni ialah bukan kehilangan harta, bukan kehilangan nyawa orang. Tapi benda yang paling rugi ialah apabila terputusnya doa seorang ibu. Saya rasa sangat-sangat rugi, tuan-tuan. Ialah dah sampai ajal mak kan. Jadi, ialah, tuan-tuan bayangkan, selain ibu bapa, siapa yang nak doakan kita? Siapa akan doakan kita? Mungkin pasangan, mungkin anak-anak. Tapi, sama tak level doa tu seperti ibu? Atau seperti ayah? Kan? Jadi tuan-tuan balik pesan-pesan, tuan-tuan sebagai ayah, sebagai atuk, dan sebagai nenek, sebagai ibu, teruskan berdoa. Jangan putus doa. Doa yang paling powerful adalah doa seorang ibu dan ayah. Doalah, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mana tadi kita? Ini kadang-kadang dah cerita ni. Okey, tentang ibu yang melahirkan bos. Kemudian jika para pengembala kambing ternak, dulu mereka ni ternak kambing, pengembala mereka ni ternak kambing, tapi hari ini mereka adalah orang-orang yang membina bangunan-bangunan yang tinggi. Kemudian 5 perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dulunya pakaian pun tak ada, dalam hadis Imam Nawawi. Pakaian pun tak ada, tak cukup. Alas kaki tak ada. Khufatal urata adata ri'a'asya. Dulu tak ada pakaiannya, tak lengkap. Alas kaki tak ada. Dulu hanya sekadar mengembala kambing, tapi hari ini mereka membina bangunan-bangunan yang tinggi. Ini kalau sebut, tuan-tuan mesti terbayang Pak Arab lah kan. Sebenarnya bukan merujuk pada Pak Arab je, tapi hadis tu merujuk kepada dulu tak ada teknologi, sekarang teknologi tu dah semakin naik dan juga bangunannya juga seiring naik. Kan, seiring naik. Jadi itu merupakan tanda-tanda kiamat semakin hampir. Bukan maksudnya bangunan tu berdosa kalau bina bangunan, bukan. Tak ada kaitan pun. Tapi Nabi nak cerita tentang kalau dah sampai macam tu berlumba-lumba. Hari ni kita dengan kejiranan pun, kan, kita dengan kejiranan pun, kita duduk diam, yalah duit ada bukan tak ada. Tengok member jiran sebelah tiba-tiba dah buat dapur besar. Kita pun, tak boleh jadi ni, aku pun nak lawan juga. Besok dia tengok dia buat garaj pula kat depan. Kita pun, kena buat ni. Kan? Jadi, dah jadi yang tu. Nak berlumba-lumba. Tengok orang sebelah, ini rumah kita 2 tingkat, dia jadi 3 tingkat. Kita pun nak buat ni 3 tingkat ni. Kan, kita buat 4 lah. Dah jadi perkara normal. Jadi, itu merupakan tanda-tanda semakin dekatnya kiamat. Bukan perbuatan tu dosa, tak ada kaitan. Kan? Tak ada kaitan dengan benda tu dosa ke tak dosa, tapi Nabi nak bagi tahu tentang semakin hampirnya kiamat dengan perkara tersebut. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sahajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Surah Luqman ayat 34. Setelah itu dia pergi, maka Nabi pun berkata, panggillah dia kembali. Namun mereka tidak melihat sesuatu pun. Lantas beliau berkata, kalau kamu tak nampak dia tu siapa, sebenarnya dia tu dah Jibril, datang kepada kamu mengajarkan kepada manusia tentang agama kamu. Yang datang tadi Jibril lah, datang mengajarkan. Walaupun soal jawab tu nampak macam yang bertanya tu Jibril, tetapi dalam masa yang sama Jibril sedang turunkan maklumat ataupun wahyu kepada sahabat-sahabat yang datang mendengar. Baik. Dalam ni kita dapat belajar yang pertama tentang rukun iman. Rukun iman. Kamu sembah Allah, kemudian malaikatnya, kitabnya, rasulnya, kemudian hari akhiratnya. Kalau dalam hadis
Imam Nawawi ada satu lagi sambungan, iaitu termasuk juga qada dan qadar. Dalam ni dia tak ada lah, tapi dalam tu ada qada dan qadar. Kemudian bila cerita tentang Islam, maka Islam ialah sembah Allah, jangan mensyirikkan Allah, jaga solat, tunaikan zakat dan puasa bulan Ramadan. Dalam itu ada haji kan, dan juga ihsan. Baik, itu sahaja tuan-tuan. InsyaAllah pada siri akan datang kita akan sambung pula keutamaan orang yang menjaga kebersihan agama pada siri akan datang. Saya minta maaf tuan-tuan, tak dapat bersama, ada lagi urusan, ada orang. Kita bertemu pada akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.